Dia nak mabuk ke tak apa, tapi janganlah membuatkan dia tu disebarkan seluruh negara video-video dia. Yang kita kesian tengok edisi dia orang Melayu. Dia beri gaji bukan nak jaga dia mabuk. Apa guna pegawai keselamatan yang disediakan oleh PJRM? Jaga orang mabuk, jaga menteri nak mabuk. Ini apa benda ni? Anwar Ibrahim patut ambil tindakan. Jangan bacol sangat, apa heran sangat dengan Tiong ni. Macam-macam. Dah sekarang macam-macam orang defend dia pergi tindakan. Apa peduli, apa kisah sangat. Untuk minum, kita nak sambut pelancong. Kisah sangat pasal minum-minum ni. Dia jadi biasa pula. Dulu dekat Laos, tak silap saya, ataupun Kamboja, dia minta kementerian supaya hidang babi dalam menu. Dibantah oleh pegawai KP, dibantah juga oleh duta kita di sana. Baru dia nak ikut. Besar betul kepala dia. Ingat dia siapa? Tak hormati negara Islam, agama Islam, agama negara ni. Bangsat beting-menteri ni. Musibat. Musibat andang.